semua, kembali bertemu di channel saya Hamsiah Misha. Hari ini saya nak masak nasi lemak yang wangi, sedap dan lambat basi, insya-Allah. Semestinya cara saya Hamsiah Misha. Sebelum kita memasak, kita nak tunjukkan dulu bahan-bahannya. Kita ada 3 cawan beras ya. Beras ni saya sudah rendam lebih kurang 20 minit. Mula dicuci bersih, kemudian direndam selama 20 minit dan kita toskan dengan penapis macam ni ya. Guna 3 cawan. Ini cawan, contoh cawannya ataupun gelas ke, gelas plastik ataupun cawan plastik, okey. Kemudian kita ada garam. Garam ni lebih kurang garamnya dalam setengah sudu teh ya. Setengah sudu makan. Tersilap lagi. Okey, kita ada sehelai daun pandan dan kita ada 1 biji bawang merah sederhana besar ya. Kemudian kita ada santan. Tadi saya cakap beras tu 3 cawan. Jadi kita perlukan santan ni 4 cawan ya. Ini santan segar. Okey. Itu sahaja bahan-bahannya. Kita nak simpul dulu apa yang patut kita simpul. Okay, kita simpulkan daun pandan ni. Kita pulanglah macam mana nak simpul dia. Jadi tersimpul. Okay, ni cara saya lah, macam ni lah saya simpul. Kemudian masukkan ke dalam periuk. Okay, periuk. Kemudian kita letak garam di sini juga. Masukkan dalam sini garam. Okay. Kita nak belah 4 ya bawang merah ni. Okey, belah 4 kita masukkan juga ke dalam periuk tadi. Kemudian kita sukat ya 4 cawan 4 cawan santan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini santan segar ya. Jadi tidak terlalu pekat. Okey, 1 cawan. 2 cawan, 3 cawan. Okey, kurang 4 cawan ya. 4 cawan santan. Kemudian santan ni kita akan, untuk nak elakkan dia lambat basi, kita akan panaskan santan ni terlebih dahulu. Okey, santan kita dah mula panas ya. Dia tak perlu mendidih ya, maksudnya kita panaskan je. Kalau nak mendidih pun sekali je. Lepas tu tutup api. Okey, macam dah meruap sikit macam tu kan, santan ni. Langsung je kita tutup api ya. Kan dah beruap dah kan. Nampak kan. Jadi nasi lemak kita cepat masak dan juga lambat basi, insya-Allah. Okey, bila dah ni teruskan kita kita masukkan ke dalam periuk elektrik. Periuk nasi lah. Okey, kita masukkan beras yang kita dah yang dah kita toskan tadi. Kemudian kita masukkan santan tadi. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Agak panas ya. Okey, kita bolehlah kita onkan elektrik tadi, onkan periuk ni. Kemudian kita tekan start lah. Okey, kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita nak tengok hasil nasi lemak kita tadi ya. Alhamdulillah ya, kawan-kawan, jadi tu. Ya. Okey, kita nak hidang sikit ya. Okey kawan-kawan, nasi lemak semestinya cara saya Hamsiah Misha sangat wangi, sangat sedap, insya-Allah lambat basi. Ya kawan, selamat mencuba bagi yang sudi. Terima kasih banyak yang dah support. Konten kita sampai di sini saja. Jumpa lagi di lain konten insya-Allah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.